Right, siapa yang sesuai nak pakai kemah macam ni kan? Korang yang nak compact, korang yang nak ringan. Okay, siapa yang nak travel jauh-jauh sikit. Berat kemah 6 kilo, 6.6 kilo je kot. Campur aksesori 4 kilo, total 10 kilo. Okay, kalau korang dah penat bawa-bawa berat ke, kalau berat, kalau korang nak susun-susun barang, belakang, tinggal. Kemah ni, isteri saya yang pasang, bukan saya. Betul, tak tipu. Ada dekat video TikTok tu, nanti korang tengok. Okay, so korang-korang yang sakit belakang, yang berat, yang nak ringan, boleh pakai kemah ni. Harga bermula 1000 plus. Ciao. Hi guys, abang bawa kat sini. Okay, hari ni kita nak tour kemah Polaris P1 Compact daripada paling wow. Right, material dia ialah 150D Oxford ripstop. Okay, yang korang tengok ni ialah dia punya rain cover. Okay, material dalam dia material yang sama, dan dia didatangkan juga dengan mesh. Mesh ni untuk menghalang daripada nyamuk-nyamuk ke serangga-serangga masuk lah. Okay, kalau korang tengok kat dalam, sekarang kita tak pakai floor diberikan. Kita tak pakai floor sebab kita set up open macam ni lah, senang. Senang sebab kita nak keluar masuk pakai slipper. Okay, tinggi dia tinggi dia 210 cm. 210 cm. Panjang lebar dia dinding ke dinding ialah 340 cm, tapi kolom ke kolom ialah 365 cm. Right? Apa lagi nak cerita Kemah ni berat dia 6.6 kg sahaja untuk body. Dia punya shelter, dia punya rain cover ni lebih kurang dalam 3-4 kilo jugalah. So total semua sekali 2 bag seberat 10 kilo lah, plus minus 10 kilo. Okay, ini jenis one touch ataupun pop up kemah, pop up tent. Kenapa dia pop up? Sebab besi dalam dia ni dia fleksibel, dia boleh lentur. Okay, korang tengok saya tolak ni dia akan lentur gitu kan. Tapi tak risau. Sebab apa? Bila kita tolak macam ni pun dia akan pop balik ke atas. Nampak? Dia akan pop balik ke atas. Korang risau angin, okay, dia bagi guideline dekat sini. Guideline ni nanti kita akan ikat tali dan kita akan tarik ke tanah lah. Okay, tak risau sebab dekat dalam ni dia ada juga, nampak, dia akan securekan rain cover dengan body. Jadi dia bukan kita ikat rain cover saja, kita ikat sebenarnya tu sekali dengan body dia. Masukkan dia punya hook dekat dalam ni. Kalau kata kita tak pakai rain cover, dia memang dah ada tali lah untuk kita ikat kat sini nanti. Okay, ventilation dia memang cantik. So yang ni kita buka sebab siang hari ni kita buka. Atas 4 sisi ada ventilation, sini, atas sini, semua kita buka. Okay, katakan malam korang nak tidur, kita boleh tutup. Tutup dan kita zip lah macam biasa. Okay, so sekarang ni siang, kita nak layan dulu view yang cantik di temu rawang ni. Right. Untuk kapasiti dalam, sekarang kita, sebab kita camping berdua hari ni, so kita muat 2 camp bed dan kita masak tengah-tengah dekat sini lah, masak kat area sini. Jadi berapa orang boleh muat dalam ni? 2 packs ataupun 3 packs. 3 packs tu macam 2 camp bed, 1 camp bed sini pun boleh, ataupun 1 mattress sana, 1 camp bed sini pun boleh. Tapi kalau korang tidur dekat bawah saja, 2 tilam mobil garden yang 10 cm tu boleh lepas masuk dalam ni lah. Tapi memang untuk tidur sajalah. Okay, dikeliling di dalam ni, dia punya skirting ni dia masuk ke dalam macam ni tau. Agak jauh jugalah. Selalunya orang pendek je kan, tapi ni agak dalam. Jadi macam mana kita nak attach floor dia tu, dia ada bagi hook dekat sini dan nanti kita akan attach floor tu ke sini lah. Dan dia akan tutup terus dekat area sampai area sini. Kalau air nak masuk pun dia akan lalu sini dulu. Air dia tak patah balik gitu kot saya rasa. Dia akan lalu terus lah ke bawah. Dia ada 2 pintu. So yang ni pintu utama dia. Yang belakang ni ada lagi satu opening. Okay, opening ni pintu dia lain sikit sebab pintu dia ni boleh cabut terus. Bila kita cabut terus pintu ni, kita boleh gantikan dia dengan TPU. Okay, TPU. So bila kita nak tidur malam tu, kita boleh nampak luar lah. Itu nombor 1. Nombor 2, kalau korang ada 2 kemah yang sama, saiz yang sama, kita ada connector. So kita boleh connect antara 2 kemah menggunakan menggunakan zip yang ni lah. Yang diberikan kat wow, zoom sikit, dia macam ni, zip macam ni. Okay, so kita connector 1 ke kemah nombor 2 ataupun car docking system. Dia ada car docking juga. So letak car docking punya panel dekat sini dan sambung ke kereta pun boleh juga. Right? Okay. Harga? Mesti korang tanya kan, harga dia berapa? Okay. Harga dia bermula dari 1000XXX. Sorry. So harga dia berapa? Korang mesti tanya kan. Untuk yang P1 Compact ni bermula dari 1000+++. Okay, 1000+++. Kalau korang tanya
bang, angin ribut macam mana? Sebab kita pun baru dapat kemah ni. Kita belum test lagi. So soon nantikan kita akan pergi ke pantai pula. Kita akan test angin di pantai. Alright. Please tahu saya kemah ni dia boleh tahan angin dengan kelajuan 25 km sejam. Okay. So sampai jumpa lagi. Camping pantai pula pakai Polaris P1 Compact.